Cara nak buat dia, ambil wayar, sambung direct pergi ke Swiss. Swiss. Yang ni untuk lampu depan. Lampu depan ni warna coklat. Bila on Swiss, lampu depan direct menyala. Yang ni. Yang ni coklat ni. Lepas tu satu lagi untuk lampu belakang pula, sama juga, ambil direct Swiss, pergi ke belakang. Jom. Pergi ke belakang, keluar dekat sini masuk daripada sini. Buatlah. Lepas tu masuk ikut bawah tangki, keluar dekat sini. Dekat sini keluar satu wire, pergi ke fuse. Ni fuse. Fuse. Pakai 5M punya. 5M punya fuse. Ni aku dah sambungkan. Fuse keluar, ada dua cabang. Dua cabang. Satu pergi direct, pergi ke lampu belakang. Nanti bila on Swiss, lampu belakang menyala lah. Satu lagi pecah dua. Pecah dua. Satu pergi ke brake kaki. Satu pergi ke brake kaki. Brake kaki warna hitam. Bila tekan brake baru menyala lah. Satu lagi, ada pecah dua ni tadi. Satu lagi pergi ke brake tangan. Brake tangan. Bila tekan brake, tarik brake, baru menyala lah. Macam tu. Dapat? Untuk brake tangan tadi ada pecah dua kan. Satu pergi ke brake kaki, satu pergi ke brake tangan. Brake tangan ni keluar dekat atas. Yang ni lampu wayar hitam. Dia kawan dia dengan negatif dia dengan ni, dengan hijau belang kuning. Sambung dekat hitam. Dapat.